Ayo seluruh anak bertivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Okey. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Iwan di atas sesi perkenalan ataupun orang kata permulaan ya, introduction bagi Blast Talk pada hari ini. Jadi untuk hari ini saya Lailatul Asma Muhammad Tahir akan mengendalikan sesi Blast Talk sebagai moderator bersama dengan panel-panel jemputan seperti mana yang telah diperkenalkan oleh Tuan Haji Iwan sebentar tadi, iaitu Encik Kamarul Arif Hassan, pengarah syarikat Hasan Majid Sdn Bhd ataupun orang kata apa lebih dikenali sebagai Rempah Cap Bunga Ros lah sebagai jenama yang dibawa ya. Dan juga Encik Abdul Hafiz Ahmad, penolong pengurus bahagian pembangunan industri Halal Development Corporation Berhad HDC. Selamat datang kepada kedua-dua panel kita hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersiaran lagi melalui sesi Blast Talk bersempena dengan HMHI Halal Showcase yang telah pun ataupun yang sedang berlangsung di Lobi Mara bermula 5 hari bulan sehingga 9 hari bulan. Jadi bersempena dengan pelaksanaan MHI Park Showcase yang sedang pun berlangsung, kita mengadakan Blast Talk pada hari ini dengan membawakan ataupun dengan mengupas topik-topik berkaitan dengan industri halal. Tapi kali ini kita membuka ataupun kita cuba meneroka apakah trend dan juga inovasi yang sepatutnya kita jadikan sebagai pemangkin dalam kita mendepani cabaran-cabaran yang ada di dalam industri, termasuk juga untuk kita merebut peluang-peluang yang disajikan di dalam industri halal itu sendiri. Saya yakin dengan kehadiran dua panels iaitu panels daripada syarikat ataupun usahawan yang akan mungkin boleh berkongsi pengalaman ya tentang perjalanan halal ataupun persijilan halal dan bagaimana halal itu sendiri memberi satu kelebihan kepada syarikat. Saya yakin ini adalah satu perkongsian yang sangat bermakna kepada usahawan yang mungkin belum lagi bersedia ataupun berani mencabar diri ataupun membawa syarikat untuk menerima persijilan halal ataupun melalui perjalanan jenis halal itu sendiri. Selain daripada itu juga panel kita seterusnya adalah daripada HDC, iaitu sebuah agensi yang menggubal dasar-dasar berkaitan dengan halal, yang membentuk framework yang berkaitan dengan industri halal, yang cuba mengenal pasti apa lagi potensi-potensi halal yang boleh diterokai oleh masyarakat usahawan kita. Dan saya yakin hari ini kita akan membawa satu perkongsian yang hebat, satu perkongsian yang mantap, dan ini juga mungkin akan jadi pemangkin kepada usahawan-usahawan di luar sana untuk melihat ataupun menceburi perniagaan berasaskan halal dan orang kata inilah sebenarnya peluang-peluang yang boleh kita capai dalam meningkatkan penskalaan syarikat kita di masa akan datang. Okey, kita sembang-sembang lah ya. Hari ni kan saya nak cerita sikit lah ya. Komitmen yang diberikan oleh panel kita ya. Cik Hafiz ni sebenarnya tak bersihat. Kita tengok muka pun macam tak bersihat. Tapi committed, dan kita berikan tepukan kepada Cik Hafiz lah di atas kehadirannya hari ini. Semalam saya dah bayangkan saya duduk dengan Cik Kamarul je di atas pentas hari ni kan, bila Cik Hafiz kata tak apa sihat. Tapi Alhamdulillah kita doakan semoga sesi kita berjalan dengan lancar dan dapat kita selesaikan dalam keadaan yang baik mudah-mudahan ya. Dan Cik Kamarul all the way daripada Terengganu, organu kita ini. Jadi kebetulan memang terlibat sama dalam kita punya pameran halal di bawah, yang juga ada membuka booth di bawah. Jadi Cik Kamarul juga hadir sebagai panel, dan hari ini banyak keistimewaan yang akan dikongsikan. Saya daripada pagi tadi pun cuba korek-korek lah apa benda, kata apa poin-poin besar yang akan dikongsikan hari ini. Dan saya rasa berbaloi lah tuan-tuan, puan-puan yang hadir di Anjung Corporate dan juga yang mengikuti kita secara online di platform media kita. Jadi saya tak nak bercerita panjang tentang latar belakang panels. Tuan Haji Iwan dah menjalankan tugas dengan baik tadi. Terima kasih. Dan insyaAllah kita akan teruskan dengan kita punya topik perbincangan. Sesi pengenalan yang pertama mungkin kita boleh sembang-sembang santai berkaitan dengan penubuhan syarikat dan juga peranan-peranan agensi yang kita jemput pada hari ini. Jadi saya ingat saya nak mulakan dulu dengan Cik Kamarul ya. Boleh Cik Kamarul? Boleh. Boleh, okey. Penonton semua sudah bersedia ke?
Boleh ya? Semua ready ya? Okey, hari ini Cik Kamarul dan juga Cik Hafiz di depan kita ni terdiri daripada pegawai-pegawai MARA. Kita ada juga pengarah MARA Negeri yang turut hadir pada hari ini dan saya yakin ada lagi pegawai-pegawai daripada kita punya bahagian-bahagian yang terlibat, termasuk juga ada muka-muka muda-muda ni mungkin daripada pelajar-pelajar juga institusi pendidikan kita yang berkaitan dengan industri. Daripada mana? UniKL ke? KPM Bandar Melaka. Program apa tu? Diploma in Entrepreneurship. Okey, ini sangat berkaitanlah dengan industri kita pada hari ini. Dan juga kita ada juga daripada usahawan-usahawan yang turut hadir sebagai audiens kita pada hari ini. Saya mengalu-alukan kehadiran semua dan insyaAllah kita akan mulakan sesi kita. Okey, Cik Kamarul ya. Syarikat Hasan Majid Sdn Bhd dengan membawa jenama Rempah Cap Bunga Ros telah pun berada di pasaran selama 57 tahun yang diasaskan pada tahun 1968. Dan pada tahun 2024 di atas orang kata satu perjalanan yang sangat panjang, satu perjalanan yang sangat bermakna bagi tim syarikat Hasan Majid, MARA telah menganugerahkan anugerah The Most Sustainable Company di dalam anugerah usahawan MARA yang telah pun kita berikan pada tahun 2024. Tahniah kepada syarikat Hasan Majid dan juga Cik Kamarul sebagai wakil ya. Jadi kita nak bercakap tentang macam mana syarikat ini boleh sustain selama 57 tahun. 3 generasi telah pun menerajui syarikat ini. Jadi sedikitlah mungkin boleh dijadikan sebagai pengenalan syarikat, perjalanan yang dilalui daripada mula. Sebab kita kena ingat ya, rempah ini bukan industri yang menjadi forte kepada orang Melayu ni. Kalau dulu saya pergi pasar kecil-kecil kan, saya tengoklah mak saya kata nak masak kambing ataupun nak masak kari kambing. Aneh tu, aneh lah yang biasa jual kan. Aneh tu ambil colik sini sikit, 1 kilo kambing boleh masak sedap. Memang sedap. Itu waktu saya kecil-kecil, saya rasa industri rempah ni bukan kita punya industri, tetapi diceburi oleh syarikat Hasan Majid. Mungkin ada jugalah bagaimana bermulanya memilih perniagaan rempah ini sebagai satu bisnes kepada syarikat Hasan Majid. Silakan Cik Kamarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cap Bunga Ros bermula pada tahun 68. Bukan kerana kita memilih sesuatu perniagaan untuk dimulakan. Sebenarnya Cap Bunga Ros bermula dengan segenggam rempah untuk memberikan anak-anak satu rasa masakan yang sedap dengan hanya menggulai pisang. Kerana sejarah kesusahan hidup kita founder kepada Cap Bunga Ros ini telah mengadun satu rempah yang istimewa yang akhirnya terjual di dalam pasaran sehingga hari ini. Alhamdulillah, sekarang perniagaan ini diwarisi oleh anak-anak dan saya adik-beradik sekarang menguruskan perniagaan Cap Bunga Ros dan kita telah pun melatih generasi ketiga untuk meneruskan legasi Cap Bunga Ros. Alhamdulillah. Asalnya nak masak untuk anak-anak ya, tapi maksudnya resepi tu resepi yang menjadi dan resepi yang digemari. Yes. Jadi kita jadikan sebagai perniagaan untuk kita kongsikan kesedapan rasa rempah itu bersama dengan customer-customer syarikat Hasan Majid. Alhamdulillah, satu permulaan yang unik lah pada saya ya. Bukannya kita kata memang nak bisnes, tapi bermulanya dengan satu resepi yang sedap, digemari dan kita jadikan itu sebagai punca pendapatan. Okey, Cik Hafiz. Cik Hafiz ni kita orang hebat daripada industri daripada HDC yang akan mengupas tentang potensi-potensi cabaran dan pelbagai lagi lah aspek di dalam industri halal itu sendiri. Nak minta Cik Hafiz cerita sikit lah, sebab kadang-kadang orang ni confused. Nak pergi minta sejarah halal, dia pergi ke HDC. Ada tak? Ada juga kan? Sedangkan nak mohon persediaan halal tu mungkin di bawah agensi yang lain, JAKIM. Dan apa juga peranan daripada majlis-majlis agama yang ada di negeri. Jadi perkara-perkara ini mungkin boleh diberikan penjelasan lah
peranan-peranan yang dimainkan oleh agensi-agensi yang berkaitan industri halal, dan mungkin sedikitlah berkaitan dengan peranan HDC itu sendiri dalam memastikan industri halal di Malaysia ini, dan kita boleh jadikan Malaysia ini sebagai negara utama dalam menyediakan produk-produk halal kepada global. Silakan Encik Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Puan Laila sebagai moderator, rakan seperjuangan saya Encik Kamarul, semua hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Berkenaan dengan yang ditarakan oleh Puan Laila tadi, sememangnya betul, memang terdapat kekeliruan di antara fungsi dan juga mandat yang diberikan kepada HDC dan juga JAKIM. Mungkin saya boleh cerita dulu tentang mandat yang telah diberikan kepada HDC. HDC ini adalah merupakan satu agensi di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI). Ditubuhkan pada tahun 2006 dan fungsinya adalah untuk membangunkan industri halal. Yang mana JAKIM pula, dia adalah satu jabatan yang lebih luas, bukan sekadar halal saja, tapi dia juga melihat aspek-aspek dari segi keagamaan, pelbagai-bagai aspek lagi yang melibat. Maknanya boleh saya simpulkan untuk JAKIM dia hanya terangkum kepada persediaan halal, dan HDC terlibat dalam pembangunan industri halal. Pembangunan industri halal itu sebenarnya lebih meluas, Puan. Maknanya kita tengok daripada sebelum persediaan halal dan juga selepas persediaan halal. Sebelum persediaan halal itu bermaksud maknanya kita bantu syarikat-syarikat itu untuk mendapatkan sijil halal. Maknanya dari segi bantuan, latihan dan juga bimbingan untuk dapat sijil halal. Kemudian syarikat perlu memohon kepada JAKIM untuk dapat persediaan halal itu. Dan pihak JAKIM akan memproses permohonan halal bersama-sama dengan JAINS MAINS, maknanya Majlis Agama Islam Negeri ataupun Jabatan Agama Islam Negeri. Kemudian setelah sijil halal itu dikeluarkan oleh JAKIM, HDC akan mengambil mandat seterusnya, iaitu membangunkan syarikat, meningkatkan kapasiti untuk fasa ekspor dan sebagainya. Berkaitan dengan fungsi dan antara JAKIM dan MAINS ini, JAKIM berada di tangga yang lebih tinggi. Maknanya JAKIM ini fungsinya sangat tinggi, tuan-tuan dan puan. Maknanya dia bukan sekadar memberi persediaan halal, tapi dia tengok juga aspek-aspek yang melibatkan dasar dan juga garis panduan halal itu sendiri. Maknanya JAKIM keluarkan dasar dan juga garis panduan berkaitan halal. JAKIM juga melihat aspek-aspek berkaitan dengan kita sedia maklum bahawa ada lebih kurang 80 persediaan halal di luar negara yang diiktiraf JAKIM, lebih kurang dalam 42 buah negara, dan perkara-perkara ini perlu diambil, perlu diuruskan oleh JAKIM. Jadi kita tengok peranan JAKIM memang besar sebab dia adalah pemegang, orang kata, guideline ataupun dasar berkaitan dengan persediaan halal. Dan kemudian Majlis Agama Negeri ini mereka bertindak sebagai supporter kepada JAKIM, yang mana mereka akan buat audit, buat penguasaan, tapi JAKIM juga ada elemen penguasaan, tapi MAINS, Jabatan Agama Islam Negeri, Majlis Agama Islam Negeri akan membantu dari segi audit dan juga penguasaan. Itu saja sedikit sebanyak mengenai peranan HDC, JAKIM dan Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam Negeri. Okey, terima kasih Encik Hafiz. Boleh dengar ke? Dia ni banyak test saya, tiap-tiap kali saya buat blast talk ni lah masalah mikrofon. Tapi boleh dengar better daripada tadi, alhamdulillah. Terima kasih tim teknikal. Okey. Terima kasih Encik Hafiz. Saya ingat kita dah jelas bagaimana peranan pihak HDC, JAKIM dan sebagainya, dan saya mengharapkan perkara ini akan menjadi satu permulaan lah kepada usahawan untuk melihat ataupun mula mencuba meneroka dan memahami proses persijilan halal itu sendiri. Okey, soalan seterusnya untuk Encik Hafiz. Kita nak cakap pasal penglibatan syarikat Bumi Putra ni. Kalau kita tengok dalam statistik 80%, 70% daripada populasi usahawan yang mempunyai persijilan halal
mereka ini bukan terdiri daripada kalangan Bumiputra. Ini cabaran pada kita lah, especially Mara lah, bagaimana kita nak meningkatkan pelibatan usahawan Bumiputra dalam industri halal itu sendiri ataupun melalui persijilan halal itu sendiri. Mungkin Cik Hafiz boleh komen sikit lah senario ini. Adakah satu senario membimbangkan ataupun sebenarnya telah berlaku trend peningkatan di dalam kesedaran untuk memiliki persijilan halal di kalangan usahawan-usahawan kita. Silakan. Okay, terima kasih Puan Laila. Saya ada dua perkara yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh lihat sebenarnya dari segi kualiti dan dari segi orang kata packaging, mutu, produk Bumiputra ini sebenarnya sememangnya setelah sedia baiklah, makin baik. Kalau tanya dengan saya, kita sebenarnya produk Bumiputra ni kita bukanlah orang kata bersaing dengan bukan Bumiputra, sebab kita sebenarnya bersaing dengan MNC tu, Puan Laila. Kita bersaing dengan MNC, maknanya pasaran adalah dikawal oleh syarikat MNC. Kalau kita pergi di pasar raya, kita boleh tengok produk-produk yang jenama-jamu luar negara yang penuh di rak-rak, di shelf-shelf. Bermakna kita sebenarnya produk kita taklah sangat dengan bukan bumi, tapi kita sebagai orang kata orang Islam yang beragama Islam, kita sepatutnya ada satu kesedaran, agama aku kena support. Setuju? So memang betul apa Puan Laila cakap, 70% daripada 8,000 syarikat yang ada sijil halal adalah bukan Bumiputra. Tercabar. Ini perlu kita tangani. Sebab sepatutnya, ialah bukanlah aku Islam, halal lah. Ataupun dia ambil macam take advantage lah. Kita Islam, of course lah, takkanlah kita nak bagi menggunakan ingredient-ingredient tak halal. Adakah itu sebenarnya mentaliti usahawan kita atau macam mana? Betul. Dan itulah sebenarnya boleh dikatakan persepsi itu agak lemah lah. Disebabkan halal ni bukan sekadar halal dari ingredient dia punya safety pun. Okey, keselamatan itu, keselamatan tu, halalan dan thayyiban. Maknanya bukan sekadar halal baik dari segi ingredient dia, malah selamat, sihat. Maknanya boleh kita makan dengan tanpa was-was ataupun ragu-ragu dari segi keselamatan. Okay. Kalau puan tanya saya, memang sangat rendah, memang saya menggalakkan usahawan Bumiputra, kita sama-samalah tingkatkan lagi. Orang kata percentage persijilan halal tu 70%, 30% tu sangatlah orang kata rendah. Kecil lah sebenarnya. Kalau boleh kita, kalau puan pun tahu, kalau kita tengok dari segi populasi kita tinggi kan. So maknanya kita sama-samalah kita naikkan jumlah persijilan halal oleh syarikat Bumiputra. Okey. Alright. Kita dah dengar senario di mana kedudukan Bumiputra ataupun syarikat-syarikat kita di dalam industri halal itu sendiri. Jadi sebagai wakil daripada syarikat yang tadi kita kata tak nak bergerak, tak nak ke depan untuk mendapat persijilan, ini adalah satu contoh daripada syarikat Hasan Majid yang telah pun mempunyai persijilan halal. Tetapi Cik Kamarul, 57 tahun berada di dalam industri. Bila sebenarnya titik mula baru terfikir, yes, kena ada sijil halal? After how many years? Daripada tahun 1968 tu, tahun bila yang bermula dan bagaimana terdetiknya ataupun tercetusnya hasrat perlu ada sijil halal, by hook or by crook, kena ada, wajib. So, mungkin boleh kongsikan perjalanan persijilan halal syarikat Hasan Majid. Peringkat awal, kesedaran halal itu sudah kita sedar dari awal. Cuma nak memohon persijilan halal itu, pada mulanya kita diberikan satu maklumat yang memerlukan kita berbelanja terlalu besar. Okey. Jadi ini mitos ke ni? Saya ini real yang saya lalui. Dan sebenarnya saya faham sahabat-sahabat saya di kalangan usahawan juga mengalami situasi yang sama. Melihat kepada ubah suai yang perlu dibuat untuk mendapatkan sijil halal, kita dah
tarik handbrake lah. Sebab tak mampu. Tapi sebenarnya saya hadir pada hari ini, sekurang-kurangnya saya boleh berkongsi kenapa kita walaupun dalam keadaan kewangan yang juga terbatas, tetapi kita berjaya mendapatkan sijil halal dengan cara yang betul lah. Jadi peringkat awal kita diberikan quotation yang memerlukan kita mengubah suai premis kita dengan satu jumlah yang sangat besar. Jadi pada ketika itu saya sendiri juga telah terkesan dan hampir membatalkan hasrat untuk mendapatkan sijilan halal pada masa itu. Tetapi alhamdulillah saya diperkenalkan dengan kawan-kawan usahawan yang membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan untuk mendapatkan sijilan halal. Kita kena banyak berkawan, kita banyak melawat tempat kawan kita Benchmark lah. memproses makanan. Sahabat yang dah berjaya. Jadi kalau kita nak katakan kita kena ubah suai sepenuhnya kilang, tak. Sebenarnya halal itu sendiri, kita sebagai orang Islam, kita tahu halal itu bagaimana. Halal itu adalah bersih pada pandangan mata dan kandungan yang kita gabungkan di dalam menghasilkan produk kita itu adalah terdiri daripada bahan-bahan daripada bahan halal. Itu asas dia. Tak perlu kita sampai kita perlu mengubah suai benda yang tak perlu. Dan pada saya, jangan takut untuk gagal dalam audit halal yang pertama. Itu sebenarnya yang akan menyelamatkan. Itu jadi cikgu lah. Yes. Itu yang akan menyelamatkan kita daripada berbelanja apa yang tidak perlu. Apa yang melebihi daripada sebenarnya kemampuan kita. Audit yang pertama, selalunya pegawai audit akan menegur apa sahaja kesilapan, kekurangan yang ada pada premis kita untuk kita perbaiki untuk audit seterusnya. Dan kalau keadaan komen itu tidak terlalu besar, kita hanya diminta untuk melaporkan pembaikan dan seterusnya dibenarkan untuk mendapat sijil halal. Jadi jangan takut untuk gagal, untuk audit pertama. Kita tak kena denda. Sebab kita belum memiliki sijil halal, kita baru nak mohon. Apabila kita dapat sijil halal, barulah kita terikat dengan sedikit perundangan yang berkaitan dengan sijil halal. Untuk audit yang pertama, biarkan juru audit menegur apa sahaja kekurangan untuk premis kita. Of course, kita akan membaik pulih dahulu sedikit untuk persekitaran yang sesuai untuk persijilan halal. Tapi tidaklah satu pembaikan yang menyeluruh, yang tanpa kajian, tanpa hanya mendengar kata-kata orang, kan. Ni ada yang wrongly advised Ya. lah yang Jadi apabila pandangan kita pada premis sudah memenuhi kriteria premis halal, kita terus mohon untuk mendapatkan persijilan halal dengan menyediakan filing berkaitan dengan produk kita, menyediakan susun atur pemprosesan untuk produk kita dah boleh mohon. Audit yang pertama datang, mungkin ada pembaikan yang akan diminta untuk kita baiki. Contohnya, contoh mudah, paip air, kepala paip tu kan. Halal tidak membenarkan jenis pusing kan, pusing dengan tangan. Kita diminta untuk memasang paip air yang menggunakan siku dan sebagainya, yang ada handle.
Jadi itu sahaja perkara yang perlu kita baiki. Daripada kita buat serba-serbi tanpa panduan yang khusus, kita berbelanja puluhan ribu dan akhirnya masih tetap ditegur oleh juru audit. Jadi biarkan juru audit menegur, baru kita baiki. Jadi itu adalah salah satu cara untuk kita menjimatkan. Kalau lantai, kalau dikatakan epoksi itu wajib, tak. Dia tidak mewajibkan lantai epoksi. Kalau lantai kita daripada mozaik pun diluluskan sijil halal dengan kebersihan yang kita jaga. Tidak perlu kita memecahkan lantai untuk membuat epoksi. Itu adalah melibatkan pembaziran. Jadi itu pentingnya audit pertama itu kita tampilkan satu premis yang bersih dan kita akan ditegur. Apa sahaja teguran kita ambil dan perbelanjaan insya-Allah tidaklah terlalu tinggi. Okey. Jadi sekarang ni soalan tadi berapa lama tu daripada tahun 1998 tu tak menjawab lagi tu. Bila mulanya persejilan halal bagi syarikat Rasal Masjid? Persijilan halal kita bermula tahun 2008. 2008. Ya. Maksudnya selepas berapa tahun tu? 20 tahun. Yes. Selepas 20 tahun ya. Jadi proses tu sebenarnya orang kata apa, keputusan untuk mendapat persetujuan halal tu kita juga perlu tahu di mana kedudukan kita dan apa direction yang kita akan pergi selepas itu untuk kita bawa produk kita melalui persetujuan halal yang kita perolehi. Okey, terima kasih Cik Kamarul. Saya ingat apa yang poin besar yang mungkin kita boleh simpulkan di sini adalah perkara-perkara yang nice to have dengan yang must have ni. Apa yang perlu kita ada untuk dapat persetujuan halal ataupun kalau yang nice to have ni sebenarnya kalau tak ada pun boleh juga dapat persetujuan halal, tetapi dia lebih mencantikkan keadaan, lebih memberi nilai tambah kepada proses persetujuan halal kita. Jadi for those yang ada extra kata modal yang besar sikit, jadi dia boleh buatlah perkara-perkara yang lebih. Mana-mana yang kata modal tu ngam-ngam cukup-cukup. Jadi kalau kita mendapat satu garis panduan yang tepat, of course bajet yang ada itu cukup untuk kita memulakan perjalanan untuk mendapatkan persijilan halal. Alhamdulillah. So sekarang ni saya nak sentuh sikit tentang, kita dah bercakap tentang persijilan halal, macam Cik Kamarul pun dah mula masuk dalam persijilan halal. Jadi kita nak tahu kenapa perlu kita menuju kepada persijilan halal dan apa sebenarnya potensi industri yang ditawarkan di bawah persijilan ataupun oleh halal industri itu sendiri. Mungkin Cik Hafiz boleh kupaslah bagaimana industri halal negara yang ada pada masa ini, apa potensinya yang boleh diterokai oleh usahawan kita, kelebihan-kelebihan industri halal yang akan ditawarkan dan bagaimana peranan negara sendiri yang menuju kepada halal global ni. Silakan Cik Hafiz. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia is the only country ataupun salah satu negaranya yang orang kata memiliki ekosistem halal yang sangat lengkap. Maknanya daripada persijilan halal, kita ada industri player, kita ada pemain industri, kita ada syarikat. Dia adalah satu ekosistem yang sangat lengkap. Memang tak ada di dalam negara-negara lain. Dan kita dalam halal ini adalah sebenarnya kita adalah orang kata, orang semua tahu persijilan halal Malaysia laku. Mana-mana saja orang nak. In fact, kalau saya boleh share, 2 minggu lepas ada satu syarikat dari luar negara memang datang ke Malaysia nak buka, nak set up a factory semata-mata untuk dapatkan sijil halal JAKIM. Kemudian ekspor ke negara lain. Mana begitu orang bernilainya. Kata nilainya. Yes. Apa nama Sijil halal sijil JAKIM. halal Malaysia tu. Okay. Dan saya rasa perkara ni memang takkan berlaku kalau ekosistem halal tu sebenarnya tak lengkap. Kita ada sekarang, maknanya bukan JAKIM tu sebagai orang kata pemberi sijil halal, tapi dia punya supporting agencies tu, MARA lah, HDC, SME Corp atau agensi-agensi negeri banyak. Maknanya satu ekosistem yang sangat lengkap. Itu adalah satu perkara yang orang kata sangat baiklah
untuk negara kita. Itu kalau kita tengok dari segi orang kata jenis kecil. Kalau kita pergi dari segi besar, tuan-tuan sedia maklum bahawa Malaysia ini di bawah Global Islamic Economic Indicator, kita berada di tangga nombor 1 10 tahun betul-betul. Kita melebihi Saudi Arabia, UAE dan juga tak salah saya Indonesia. Kita nombor 1 10 tahun betul-betul. Maknanya kita ni Nombor 1 10 tahun. 10 tahun betul-betul nombor 1. Hmm. Maknanya, dan saya rasa ini adalah hasil daripada buat dasar, pelaksana dasar dulu. So kita tak boleh orang kata lose the game. Kita kena continue sambung. Maknanya kan orang pencen, bersilih ganti, so kena sambut orang kata kejayaan-kejayaan ini. Okey, itu dari segi ekosistem. Dari segi orang kata peluang perniagaan, rakyat orang kata agama Islam is the most orang kata developing religion in the world. Negara orang kata agama Islam tu berkembang paling pesat sekarang ni. Sekarang ni ada 1.8 bilion rakyat orang kata beragama Islam seluruh dunia. In fact dekat Europe pun peningkatan yang agak ketara. Jadi ini kita dah nampak potensi. Belum lagi kita tengok orang kata Islamic, orang kata halal ekonomi itu pada ketika ini dia bernilai 3 trilion US dollar. Pada tahun 2030 dia akan meningkat kepada 5 trilion US dollar. Tuan-tuan puan, takkanlah 1, 2, 3 bilion kita tak boleh dapat. Okey. Sungguh besar kek ekonomi itu. Dan bukan sekadar syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat kecil, SME, PKS, usahawan terutamanya usahawan Bumi Putra perlu ambil peluang. Itu adalah dari segi trend. Kalau kita kata contribution kepada ekonomi, halal ekonomi ini akan orang kata menyumbang kepada GDP 10% pada tahun 2030. Bermakna yang kita buat hari-hari ni sumbang tau kepada ekonomi, bukan main-main. Ini kita serius. Yalah, tak payah kita tengok pada sektor-sektor lain, sektor oil and gas ataupun sektor E&E, sektor palm oil yang memang nampak ketara, tapi sebenarnya industri halal tu sendiri adalah penyumbang besar kepada ekonomi. Ekspor pada tahun lepas 70 tak salah saya tahun lepas 64 bilion ekspor halal. Sungguh besar. Memang ada potensi. Untuk halal ini berkembang. Kita perlu orang kata buat fact finding dan cari apa peluang dan kita kejar peluang itu pada pandangan saya. Okey, terima kasih. Kita bercakap tentang populasi Muslim kan. Kita kata populasi Muslim yang meningkat itu adalah merupakan satu potensi yang besar yang kita kata kita boleh grab di dalam industri halal itu sendiri. Tetapi sebenarnya non-Muslim pun sebenarnya mencari produk halal, mencari restoran yang halal. Kerana apa? Kerana meyakini dari aspek keselamatan makanan dan juga dari segi ingredient yang digunakan dalam menghasilkan makanan-makanan yang disajikan. Jadi potensi halal ni bukan tertakluk ataupun kita kata kita limitkan kepada Muslim population, tetapi non-Muslim juga akan mencari sesuatu yang halal dan itu adalah jaminan kepada keselamatan makanan ataupun apa juga perkhidmatan barangan yang digunakan di dalam kehidupan mereka seharian. Jadi kita nak tengok juga kita nak meraihkan soalan-soalan kalau ada daripada audiens di depan ni, kalau ada soalan nak ditanyakan ataupun saya cek juga daripada Slido ni tak ada soalan yang saya nampak boleh saya pick up. Kalau ada daripada audience, Tuan Jiwan mungkin boleh, kalau ada nak facilitate. Ada mikrofon di tengah, okey. Ada tak soalan? Belum ada lagi? Belum ada lagi yang nak bertanya soalan. Ni semua proses warm up lagi, tak selesai lagi ni. Kita masih warm up lagi. Dan saya ingat saya nak teruskan soalan kepada Cik Kamarul. Ya, cakap tentang persediaan halal dan bagaimana persediaan halal ini memberi satu nilai tambah kepada jenama Hassan Malik itu sendiri. Dan bagaimana transformasi, inovasi yang berlaku sepanjang 57 tahun berada dalam industri. Saya yakin
pasti akan ada R&D yang dibuat, pasti akan ada hasil-hasil ataupun usaha-usaha inovasi yang diletakkan dalam menghasilkan produk ataupun dalam proses pembangunan produk ataupun packaging itu sendiri. Dan saya sangat yakin inovasi itu sangat berkait rapat dalam menghasilkan satu produk halal yang berkualiti. Silakan Cik Kamarul, transformasi rempah daripada lokal kepada global. Silakan. Baik Puan Laila. Sebenarnya dalam penilaian agensi, memiliki CJ halal itu adalah berada di tahap 1 untuk dibantu. Tanpa CJ halal, mungkin kita tak dapat nak pergi jauh untuk mendapatkan geran-geran ataupun dana daripada kerajaan untuk membantu perniagaan kita untuk berkembang ke depan. Tahap 1, kita telah pun boleh dibantu untuk mendapatkan CJ halal. Dan apabila kita mendapat saja CJ halal, ada geran-geran lain yang sedia menunggu. Packagingnya, pembelian mesinnya, banyak peluang yang akan menanti kita setelah kita memiliki CJ halal. Jadi, mengembangkan perniagaan dengan CJ halal ini lebih memudahkan kita untuk memasuki pasaran dalam negara dan juga luar negara. Sekarang kalau kita nak masuk ke hypermarket di Malaysia, kita kebanyakan hypermarket mahukan CJ halal kepada produk yang ingin memasuki hypermarket. Dan peluang itu kami rasai daripada tidak memiliki CJ halal sehingga kita menaik taraf pembungkusan sehingga menepati kehendak pasaran. Pasaran menghendakkan produk kita diinovasikan supaya mengikut trend semasa. Jadi, apabila kita memiliki CJ halal, kita dengan sendirinya akan menaik taraf produk kita, menaik taraf cara pengurusan syarikat kita dan meningkatkan kualiti produk yang kita hasilkan. Dan sebenarnya untuk dalam negara hampir dah jadi macam mandatori. Tidak lagi di luar negara. Dalam negara pun memerlukan CJ halal itu sebagai sokongan kepada produk untuk berkembang lebih besar. Dan apabila kita terlibat dengan pasaran luar negara, CJ halal adalah sijil pendamping ataupun sijil sokongan untuk kita memohon persijilan contohnya. Untuk BPOM Indonesia, hari ini Cik Azman, market linker saya untuk Indonesia. Cik Azman, tolong bangun sekejap. Selamat Ramai datang nak ke kenal. Malaysia. Ya. Okey. Orang Malaysia. Malaysia. Okey. Pak Azman orang Malaysia, orang Diperkenalkan kepada saya sebagai Pak Azman. Pak Saya Azman. kata, oh ya, Ya. Bapak. Selamat datang ke Malaysia. 17 tahun di Indonesia. Jadi Pak Azman sangat berpengalaman. Alhamdulillah. Jadi untuk mendapatkan persijilan BPOM Indonesia contohnya, CJ halal kita diminta untuk dilampirkan bersama-sama dengan permohonan sebagai sokongan untuk kelulusan. Itu belum lagi untuk dilampirkan dengan, kalau yang Indonesia sekarang, kalau dulu MUI, sekarang BPJPH. Saya gunakan bahasa orang sana. Saya. BPJPH. BPJPH, BPJPH. Oh, H to H. Okey. Okey. Juga memudahkan kita untuk mendapatkan halal BPJPH itu. Dengan melampirkan saja CJ halal Malaysia, dengan sedikit bayaran yang minimum, kita dapat menggunakan CJ halal Indonesia bersama-sama dengan CJ halal Malaysia. Okey. Jadi, begitu juga nanti untuk Thailand. Kita sekarang, sepengetahuan saya, 3 negara, Encik Hafiz, ada perjanjian antara halal, antara negara, 3 negara, untuk mengiktiraf persijilan halal masing-masing untuk diterima pakai di negara yang
menyertai perjanjian tersebut. Okey. Ha, Termasuk Indonesia termasuk Indonesia. dan juga Thailand. Untuk pengalaman je lah, saya ceritakan. Kalau dulu saya memiliki BPOM Indonesia 3 tahun lepas, saya memasarkan produk di Indonesia, saya tidak dibenarkan untuk meletakkan logo halal Malaysia pada packaging. Begitu juga di China. China tidak membenarkan logo halal Malaysia diletakkan kepada packaging. Itu sedikit isu yang sedikit demi sedikit semakin diselesaikan oleh pihak JAKIM, pihak HDC sendiri, dan akhirnya sijil halal Malaysia sudah diterima di Indonesia. Asalnya kenapa dia tak menerima persijilan halal tu? Kalau kita boleh tahulah kan, dia tidak mengiktiraf sijil halal tu, sedangkan kita tahu worldwide JAKIM punya persijil halal tu memiliki satu dia nilai yang bukan tinggi. tidak mengiktiraf, Puan. Mm-mm. Cuma ada sedikit sensitif di negara tersebut, mungkin pada tulisan Jawinya dan sebagainya. Itu saja. Bukan kerana sijil halal kita tidak diperakui. Sijil halal kita adalah sijil halal nombor 1 di dunia. Yang memang diiktiraf seluruh dunia, yang menjamin semua buyer yang datang ke Malaysia hampir setiap hari, buyer-buyer daripada luar negara datang ke Malaysia untuk mencari produk halal untuk dibawa balik ke negara masing-masing. Itu di luar pengetahuan kita. Dan kebetulan saya berada di dalam NGO yang berkait dengan ekspor. Jadi kita banyak mendapat maklumat tentang kehadiran buyer daripada luar negara yang mencari produk-produk daripada Malaysia ini untuk dibawa balik. Contohnya yang terbaru ni daripada Oman datang. Okey. Nak bawa balik produk ke Oman. Jadi itulah peluang apabila kita mendapat persijilan halal ini, bukan sahaja dalam negara tapi luar negara juga memberi kita ruang dan peluang untuk bergelar pengekspor. Okey. Tadi nak bercakap tentang inovasi produk tu. Apa yang boleh Cik Kamarul kongsikan transformasi inovasi yang dilaksanakan ke atas rempah yang dihasilkan oleh syarikat Hassan Majid? Okey, untuk inovasi dia berkait dengan semua perkara. Halal banyak menitik beratkan tentang peralatan yang kita gunakan dalam nak mengeluarkan. Kalau dulu kita gunakan mesin yang menggunakan bahan daripada besi, besi biasa, kebanyakan kriteria halal itu menghendakkan kita menggunakan bahan daripada stainless steel contohnya. Jadi kita upgrade dari hari ke hari. Dan dari segi teknologi pembungkusan contohnya, kita juga menaik taraf pembungkusan kita dari hari ke hari. Dan kalau dilihat daripada semua aspek, sebenarnya sijil halal ini membantu kita menguruskan satu perniagaan yang meyakinkan, yang orang kata kalau ada spot check pada bila-bila masa daripada agensi dan sebagainya, kita bersedia untuk menerima tetamu, untuk menerima audit, menerima apa-apa sahaja kunjungan ke syarikat kita akan sentiasa bersedia. Kerana kita, contohnya MARA, MARA dia menyediakan satu susun atur bantuan ataupun khidmat nasihat dan juga kursus yang meliputi setiap stage dalam perniagaan. Mungkin tahap satunya mungkin halal lah. Mungkin ada yang awal lagi untuk memulakan perniagaan. Tetapi halal itu adalah tahap pertama dan MARA akan bantu daripada satu tahap ke satu tahap sehingga kita menjadi sebuah perniagaan yang sangat cemerlang. Daripada corporate governance-nya dan macam mana kita nak menyediakan SOP untuk kilang kita, macam mana kita, semua ada. Jadi saya antara yang bertuah lah kerana saya melibatkan diri saya dalam
Bersama dengan Mara bersama lah. dengan Mara daripada awal, dan kita merasai tahap demi tahap kita dibantu dan kami berubah. Puan Laila, sebenarnya saya mengakui kami berubah dengan bimbingan yang kami dapat daripada Mara itu. Kami berubah dari masa ke semasa sehinggalah ke tahap ini. Alhamdulillah. Ini antara kita panggil feedback positif yang kita terima ya daripada usahawan sendiri berkaitan dengan perkhidmatan yang kita berikan kepada masyarakat usahawan, membimbing mereka, memberi bantuan dari aspek khidmat nasihat, menyediakan kemudahan termasuk juga sehingga mendapat persediaan halal. Okey, ada soalan satu daripada Slido ni untuk Cik Hafiz. Di bawah HDC ya Cik Hafiz, apakah perkara-perkara yang boleh dijadikan sebagai penanda aras dalam menghasilkan inovasi? Mungkin HDC mungkin adalah elemen inovasi di dalam framework halal itu sendiri. Apa yang boleh dijadikan panduan ataupun penanda aras kepada usahawan untuk mereka ni melaksanakan inovasi di dalam syarikat ataupun produk mereka? Okey, pada pandangan saya, inovasi itu bukan sahaja inovasi pada produk. Inovasi juga terlibat pada syarikat itu sendiri. Maknanya inovasi pada bentuk pengurusan syarikat, operasi dan sebagainya. Kalau kita lihatkan inovasi dari segi produk tu, dia sebenarnya nak tengok inovasi ni, produknya sama. Tapi prosesnya berbeza. Kalau kita ambil contoh ikan goreng lah. Ikan goreng ataupun ayam goreng. Kalau dulu kita goreng ayam pakai minyak masak. Tapi dengan teknologi baru sekarang kita dah ada air fryer. Air fryer. So maknanya teknologi itu adalah inovasi terhadap produk. Pada produk masih sama. Sama juga macam kita madu. Jual madu. Dulu madu kita jual botol-botol. Tapi ada inovasi dari produk, kita buat dalam bentuk yang kecil-kecil tu supaya budak-budak boleh makan. So maknanya itu adalah dari segi produk. Kalau kita tengok inovasi dari segi proses syarikat adalah kita boleh lihat kalau kita ambil contoh di sekeliling kita, perasan tak sekarang ni banyak pertumbuhan dari segi nasi lemak ni, nasi lemak ayam goreng ni makin banyak kan. Macam mana beliau boleh berkembang daripada satu cawangan kepada cawangan-cawangan yang lain. Saya percaya semua orang boleh buat nasi lemak, ayam rempah. Semua boleh buat. Semua isi rumah dalam Malaysia boleh buat. Tapi macam mana mereka boleh berkembang dengan begitu pesat? Satu je, inovasi terhadap pengurusan syarikat. Okey. Maknanya inovasi ni pada saya ada dua. Satu dari segi pengurusan syarikat tu sendiri. Maknanya macam tadi Cik Kamarul dah cakap, maknanya dia sentiasa menambah baik operasi syarikat dengan bertukar mesin dan sebagainya. Itu pun antara elemen-elemen inovasi yang adalah. Tadi macam soalan tadi dia ada bercerita tentang apakah yang ada yang boleh dijadikan penanda aras. Penanda aras. Okey. Yang boleh dijadikan penanda, saya suka cerita sikit apakah trend di Malaysia sekarang ni berkaitan dengan F&B lah. Dan juga lebih kurang sama juga dengan trend di luar negara. Trend yang pertama adalah berkaitan dengan F&B ini adalah orang kata consumer sekarang lebih pilih kepada produk-produk yang ada elemen kesihatan. Okey. Maknanya sekarang ni kita tengok banyak produk-produk yang vegetarian, Makanan vegan, kesihatan lah. Betul, vegan. Sekarang ni semuanya nak zero calorie, stevia, sucralose, semua tu kan. So kita tengok itu ada itu antara trendnya lah. Dan yang kedua kita tengok dari segi berkaitan dengan fusion. Maknanya campurlah nasi lemak, cheese ke, ataupun sushi nasi lemak ke, pisang goreng cheese. Tu fusion lah, maknanya campur-campur. Itu kita boleh nampak dari segi trend lah. Dan juga yang paling penting yang ketiga, trend dalam halal ni adalah bentuk digitalization. Jadi kalau kita boleh perasan sekarang ni banyak perkara kita dah guna online shopping.
maknanya GrabFood, Shopee Food, itu semuanya adalah salah satu inovasi dalam industri halal sebenarnya. Okey. Maknanya, dan juga kita melihat penggunaan QR code dalam Malaysia ni. Kalau tuan-tuan nak tahu, Malaysia adalah negara kedua pengguna QR code untuk pembayaran tertinggi di dunia selepas China. Ni fintech lah ni Ini fintech. okey. Maknanya macam wow. Kita negara kedua selepas China yang besar tu, tapi kita negara kedua. Maknanya kesedaran digitalisasi tu sangat tinggi lah di kalangan consumer di Betul, Malaysia. Okay. betul. Maknanya kita perlu lihatlah benda ni sedang berlaku. Dan juga kita tengok juga macam industri IR 4.0, juga teknologi blockchain, tapi itu lebih kepada orang kata proses ada penyikilan. Tapi kalau tanya saya berkaitan dengan trend, berkaitan dengan F&B khususnya, tiga itulah dari segi makanan kesihatan, fusion food, dan juga yang ketiga adalah pendigitalan industri halal itu sendiri. Okey. Alhamdulillah. Saya ingat kalau ada soalan daripada audience, adakah? Tak ada yang berminat nak bertanya soalan? Okey. Ya, silakan. Cik Nasrul daripada Uni KL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Marilah. Saya Nasrul dari Uni KL. Saya nak tanya dengan Tuan Kamarul sebagai usahawan lah. Kita lihat kalau kita tanya rata-rata tanya usahawan, tanya orang awam, sijil halal tu wajib, sijil halal tu penting. Tapi dari sudut aspek usahawan ni, nak dapatkan sijil halal daripada yang Tuan sebut tadi tu bukan senang. Dan dengan auditnya, dengan requirement ni lah Tapi kita nak tahu dari perspektif usahawan ni, sebenarnya nak dapatkan sijil halal tu dia jatuh kategori kata apa mana? Penting ke? Kata apa biar dulu ke? Buat bisnes dulu ke? Dapat duit dulu ke? Generate income dulu ke? Sebab sekarang ni aspek nak memasarkan produk ni, melihat kepada media sosial, virality yang ada sekarang, menyebabkan orang boleh jual barang tak kira ada sijil, tak ada sijil boleh jalan. Janji viral. Janji viral. Lepas tu pula yang dibuat tu orang Muslim. Jadi kita confident. Jadi adakah orang kata apa, hanya semata-mata kita nakkan orang kata ikut dapatkan grant saja ke, baru kita boleh dapat sijil halal, ambil sijil halal, ataupun kita nak ekspor saja ke, baru kita masuk kepada persijilan atau sebagainya. Itu pandangan daripada usahawan lah saya nak tahu. Priority. Okey. Dia sebenarnya dalam perniagaan masa sekarang, dia ada dua. Nak operate kilang ataupun kita OEM barang dan kita menjual produk. OEM lebih mudah. Kerana kita OEM dengan kilang yang dah ada sijil halal, yang dah ada GMP, yang dah ada persijilan yang cukup untuk produk kita dijual dengan cara yang meluas. Kita hanya buat marketing. Dan itu yang saya cadangkan kepada adik-adik yang baru habis pengajian, yang berminat dalam bidang perniagaan. Nak set up satu kilang, dia bukan senang sebenarnya. Dia memerlukan satu satu modal dan satu pengalaman. Dan cara paling mudah untuk menggalakkan generasi muda untuk menjadi seorang usahawan ialah dengan OEM. Menghilangkan produk dengan jenama kita sendiri, dengan kilang yang menyediakan perkhidmatan OEM itu, dan seterusnya kita membuat pemasaran. Terus boleh jadi usahawan. Tidak, kita dah skip satu step menjadi pengilang pada peringkat awal. Itu adalah masa untuk kita belajar pahit mau menjadi seorang usahawan. Macam mana kita nak menjadi seorang pemasar yang baik untuk produk kita. Okey, untuk kilang. Untuk kilang, pendapat saya jangan tangguhkan sijil halal. Maknanya yang memang dah ada kilang, Ya. sebenarnya Jangan satu keperluan lah tangguhkan. sijil halal Satu tersebut. kerugian yang amat besar. Kerana peluang yang ada dalam pemilikan sijil halal ini sangat besar. Di dalam
dan juga di luar negara. Contohnya pasaran online tadi. Saya juga terlibat di dalam pasaran online. Tetapi apabila setengah platform online yang kita nak masuk, juga apabila maklumat produk kita nak letakkan maklumat produk, kita juga diminta melampirkan CJ halal di sesetengah platform. Bukan semua platform tapi sesetengah platform memerlukan kita melampirkan sijil halal bagi produk kita untuk memasuki platform online. Jadi apa yang soalan tuan tadi sebenarnya pada saya jangan bertangguh. Sijil halal ini sebenarnya tidak susah. Jangan letakkan di dalam mindset kita mendapatkan sijil halal ini menyusahkan. Letakkan satu aura positif dalam pemikiran kita mengatakan sijil halal ini penting untuk produk kita berkembang lebih besar. Kalau kita memang kita perlu menyediakan eksekutif halal apabila kita memiliki sijil halal. HDC ada menyediakan kursus untuk menyediakan seorang eksekutif halal di kalangan staf kita. Bukan kita perlu menggaji seorang staf lain untuk menjadi eksekutif halal. Melatih staf sedia ada. Kita hanya melatih staf sedia ada untuk menjadi eksekutif halal untuk memastikanlah untuk proses halal dan syarikat sebagainya. kita. Untuk adik-adik pelajar yang ada, sebenarnya apabila kita memiliki sijil halal, barulah institusi pengajian berminat untuk datang ke premis kita. Kalau kita tidak ada persijilan, tidak ada yang nak datang pun. Kerana kita tak ada apa-apa yang boleh dikongsi. Keistimewaan itu tak ada. Ya? Jadi sebenarnya Cap Bunga Ros sentiasa boleh dikatakan sebulan, 2 bulan sekali akan ada lawatan daripada universiti. Lawatan macam 11 hari bulan yang terdekat daripada USIM. 2 buah bas akan datang ke kilang Cap Bunga Ros. Okey. 28 hari bulan ada lagi Puan Laila. Maknanya Jadi, meriahlah menerima meriah. kunjungan-kunjungan Jadi, ya. oleh kerana itu kilang kita yang baru di Kim Bukit Ko tu, kawasan industri industri Mara Bukit Ko, kita menyediakan satu kilang yang mesra pelawat. Okey. Jadi kalau selama ini pelawat perlu masuk ke bahagian production untuk melihat proses pembuatan rempah, sekarang tidak lagi. Kita hanya perlu melalui satu koridor yang kita boleh lihat keseluruhan proses daripada awal hingga akhir. Maknanya tak perlulah nak pakai proper tutup Jadi kepala, kalau lapas nak shoot dan katakan sebagainya, halal dan inovasi, itulah inovasi yang terbaru yang kami sediakan. Mesra pelajar, mesra pelawat, kerana hampir setiap bulan kami tidak pernah menolak. Seingat saya tak pernah tolak sebarang permintaan daripada institusi pengajian untuk membuat lawatan, membuat kajian lapangan, intern dan sebagainya. Kami sentiasa menerima. Alhamdulillah. Satu tepukan kepada Cap Bunga Ros yang sentiasa menggalakkan proses pembelajaran dan juga orang kata apa, through observation juga mungkin boleh dapat feedback lah Satu lagi Puan Laila, laluan yang kita sediakan itu boleh diakses terus. Kita ada window. Jadi kalau selama ini perlu pakai rapi lah Yalah. untuk memasuki premis kita dengan PPE lah kita kata PPE, kan. apa tu, penutup kepala, penutup Kasut, kaki dan sebagainya. Tapi sekarang tidak. Kita buat satu environment yang mesra. Jadi semua pelawat akan boleh melihat proses itu daripada awal hingga akhir. Dan saya jemput kalau sekiranya ada adik-adik pelajar ataupun pihak universiti yang berminat nak melawat ke kilang Cap Bunga Ros di kawasan industri Mara Bukit Ko, Marang, Terengganu,
InsyaAllah kita akan mempertimbangkan insyaAllah. Okey, terima kasih. Saya tertarik daripada soalan Cik Nasrul tadi dengan apa yang diceritakan oleh Cik Kamarul berkaitan dengan penjualan secara online. Kita dah bercakap tentang distribution produk halal itu sendiri. So mungkinlah kalau Cik Hafiz boleh komen sikit effort HDC ataupun kerajaan kita dalam memastikan logistik halal itu turut diberi perhatian. Ni usahawan-usahawan kita ni dah berusaha keras dah nak mendapat persediaan halal, menjaga segala proses untuk mendapat persediaan halal dari ingredientsnya, dari segi packaging dan sebagainya. Tetapi distribution channel tu belum memastikan kehalalan itu berterusan sehingga ke tangan pengguna. Itu tak faham persepsi logistik halal dan bagaimana logistik halal ini memainkan peranan juga dalam memastikan distribution channel kita ini mengikut ataupun syariah compliance lah. Kalau boleh di-komen sikit Cik Hafiz. Okey. Terima kasih Walilah. So seperti mana kita sedia maklum bahawa dalam skim persediaan halal tu ada 9 skim. Ada makanan, ada premis, kilang OEM dan salah satunya adalah logistik halal. Logistik halal ini memang skimnya memang dah ada. Ada beberapa juga syarikat dalam negara yang telah pun memiliki persediaan halal logistik tapi masih rendah lagi. Mana perlu dikembangkan. Kita sedia maklum bahawa sebaiknya bukan sekadar di dalam kilang itu saja dia halal, tetapi dalam pengangkutan tu juga harusnya halal. Dan kalau puan tanya saya, di kalangan logistik player tu masih lagi rendah lah. Perlu lagi orang kata promosi untuk syarikat-syarikat logistik ini memohon persediaan halal logistik. Dari segi kata bantuan dan sebagainya, saya rasa kerajaan memang sememangnya menyokong perkara berkaitan dengan persediaan halal logistik ni diambil oleh syarikat-syarikat logistik. Memang sentiasa mengalung-alungkan. Dari segi framework HDC itu sendiri, adakah industri halal ataupun logistik halal ini menjadi salah satu elemen yang diberi perhatian? Ya, logistik halal adalah salah satulah. Salah satu daripada skop yang lagi besar. Salah satu daripada. Alright. Okey, ada soalan-soalan daripada para pelajar, daripada usahawan. Silakan puan. Assalamualaikum. Tinggi sangat tu. Boleh buka. Dia jadi macam rock sikit, macam nak menyanyi sikit kan. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan selamat Waalaikumsalam. hari. Okey. Saya Rohani daripada Universiti Kuala Lumpur. Tapi saya jangan kajang lah, bukan dengan Dr. Nasrul. Tak kawan lah ni. Okey, silakan soalannya puan. Alright. Puan daripada Universiti Kuala Lumpur dalam bidang apa? Unit KL Mestek dan bidang Medical Technology. Okey. Alright. Silakan soalannya. Okey, soalan saya yang kalau dilihat ya kepada gap tadi yang dimaklumkan oleh Cik Hafiz ya, agak masih ada gap lah. Kalau 70% tu masih masih boleh improve lah. So maksudnya kalau dari Ke depan sikit pun boleh puan. Memang ke depan sikit. So maksudnya dari segi penglibatan usahawan di Malaysia masih perlu ada improvement lagi. Okey, pada pengamatan saya lah sebagai orang biasa, saya bukan usahawan, saya tenaga pengajar tapi dalam bidang usahawan lah. Okey, mungkin ada perception usahawan kes di Malaysia sebab kita rasa kita adalah usahawan Bumi Putra Muslim. Jadi tak ada keperluan untuk kita nak buktikan produk kita tu halal sebab kita ni usahawan Muslim. Jadi customer tu tak ragu-ragu lah bila tengok founder dia Muslim kan. Jadi mungkin ada strategi daripada pihak HDC ya untuk orang kata nak menaikkan kesedaran usahawan ni untuk dapatkan pensijilan halal ya. And then adakah sijil halal ini tadi ada perbincangan berkenaan dengan proses logistik semua kan yang ada pensijilan halal. Kalau dari segi bisnes yang buat services, contohnya yang cleaning service,
adakah ruang untuk pensijilan halal, contohnya macam patuh syariah? Adakah ruang dari segi Untuk sudut tu? perkhidmatan lah. Maknanya Ya. kita memberikan persetujuan halal kepada perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat. Ya, services. Sebab dia Okey. lebih kepada patuh syariah lah. Okey. Mungkin cara cucian. Sebab dalam Islam pun kita ada cara cuci yang bersih dengan suci adalah berbeza ya. Okey. So dan satu lagi, kalau kita nak positionkan pensijilan halal ni, sebab kita ada GMP, kita ada ISO. So kat mana kita nak positionkan? Sebab kalau dah ada GMP, kita dah ada satu SOP, ISO pun dah ada yang SOP yang ketat semua. Jadi kat mana kita nak positionkan, kita nak naikkan dia punya apa? Pensijilan halal ni antara lain-lain pensijilan. Okey, itu saja. ada Terima macam-macam kasih. lah persejilannya. Okey. Ada dua kot soalan tadi kalau saya boleh Macam boleh pick up. Satu, memberikan persejilan kepada perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat. Yang kedua, kedudukan ataupun positioning halal, persejilan halal itu di kalangan persejilan yang pelbagai, HACCP, GMP, ISO dan sebagainya. Silakan Cik Aziz. okey. Saya nak jawab soalan yang pertama dulu, itu berkaitan dengan apakah usaha-usaha yang telah dibuat ataupun yang telah dibuat dan sedang dibuat oleh HDC untuk meningkatkan lagi persejilan halal di kalangan Bumi Putra ni. Okey, kita di HDC kita ada satu program khas untuk SME lah. Maknanya untuk PKS Malaysia, maknanya tak semestinya Bumi. Itu namanya adalah e-Rehal atau e-Halal Readiness. Maknanya ini adalah satu program berbentuk training, dan after training dia akan ada satu orang kata macam ujian untuk orang kata menguji kefahaman terhadap persejilan halal itu. Dan bayaran dia sangat murah, RM50 saja. Untuk ujian tersebut. Untuk orang kata untuk masuk program tu, maknanya masuk ke maknanya fasilitasi lah. E-Rehal tu RM50 saja. Dan kita akan bantu sehingga mendapat persejilan halal secara minimum. Okey. Jadi sebab tu tadi bila kita katakan isu untuk persejilan halal ini mahal, sebenarnya tak timbul pun. Sedangkan bila tanya kos untuk persejilan halal 100 je. Betul tak? RM100 saja tuan-tuan. Maknanya training HDC RM50, berapa 150. Tapi perlu ada keperluan lain lah untuk menyediakan dokumentasi dan sebagainya. Saya percaya, saya rasa ada juga perkara-perkara lain ataupun fasilitasi yang diwujudkan oleh agensi lain untuk support perkara ini. Tapi di HDC kita ada e-Rehal lah, Halal Readiness. Kemudian soalan yang kedua adalah berkaitan dengan persejilan halal, kat mana dia punya kedudukan berbanding dengan GMP, HACCP dari segi keutamaannya lah. Okey, kalaulah pada pandangan saya, persejilan halal ni sebenarnya macam Cik Kamarul cakap, adalah salah satu perkara yang paling asas. Dia sememangnya adalah orang kata, once kita dah ada persejilan halal tu, nak ke persejilan lain tu lebih mudah, betul? Sebab kita sudah ada SOP-nya, kita dah ada orang kata sistemnya, sebab dia orang kata prasyarat tu Bukanlah, dia lebih kepada asas. Maksudnya compliance sudah ada lah. Ya. Daripada kita langsung tak ada, at least kita ada something. Aku dulu pernah buat persejilan halal, dah ada asas. So untuk persejilan lain seperti HACCP, GMP, sepatutnya lebih mudah lah. Sebab kita dah ada asas. Itu saja daripada saya. Okey. Cik Kamarul ada nak tambah ke soalan tu tadi? Soalan daripada Puan tadi yang kedua tu, Puan dah ada GMP, Puan dah ada ISO kan? Tak, Puan ni tadi daripada UniKL. Ya. Dia Dan, bertanya tentang kedudukan sijil halal tu berbanding dengan persejilan yang lain. Jadi sijil halal ini seperti Cik Hafiz kata, dia adalah asas. Dan dia akan mendorong kita untuk mendapatkan persijilan yang lebih tinggi dari masa ke semasa. Kerana kita tak akan puas. Apabila kita dapat sijil halal, kita nak lagi persijilan yang lain. Sebab kita dah seronok. Kan? Perniagaan kita dah diterima baik, produk kita pun semakin laku dalam pasaran. Jadi kita seronok. Jadi
oleh kerana semua dah ada, penyiapan sijil halal untuk produk kita itu sebenarnya dah hampir lengkap untuk mendapat persijilan yang lain. Okey. Mesti persijilan GMP, HACCP dan lain-lain. Jadi kita dah mudah nak dapat persijilan seterusnya kerana dari segi filing kita dah lengkap. Sebab audit antara agensi ni hampir sama je. Kalau agensi datang, kalau audit, soalan-soalan yang ditanya itu berkisar dalam soalan yang sama. Adakah anda sudah ada filing yang lengkap? Kalau saya melalui proses itu, Cik Hafiz, pada masa kita tidak memiliki sistem di dalam perniagaan, kadang-kadang kita menyembunyikan perkara yang betul. Kalau ditanya Cik Kamarul ada ke file berkaitan stok ke apa kan? Kalau saya tak ada, saya akan jawab ada tapi kat tempat lain saya tak boleh tunjuk hari ini kan. Okey. Itu tanda kita dah tidak bersedia untuk menghadapi auditor yang datang. Jadi apa yang saya buat selepas itu? Saya improve di dalam pengurusan syarikat. Kita perkemaskan dari segi filing. Semua yang auditor nak, kita dah siapkan. Jadi, kita boleh jawab terus. Menjawab secara terus ataupun teragak-agak itu adalah tanda, penanda aras untuk kita lulus atau tidak lulus. Ni bohong sunat lah Ya. ni. Kalau audit daripada agensi, kita mesti menjawab secara terus. Tidak boleh teragak-agak. Teragak-agak melemahkan peluang kita untuk mendapatkan bantuan. Okey. Dan apabila kita sudah lengkap, persijilan kita sudah dapat, kita takkan puas dengan satu persijilan. Kita akan terus mendapatkan persijilan lain yang berkaitan dengan produk kita. Kalau produk kita itu, kalau kita ada perkhidmatan, dan sekarang perkhidmatan yang ada persijilan halal juga mendapat perhatian. Kerana apa? Kerana bahan yang kita gunakan dan di dalam proses servis kita tu. Sabun yang kita gunakan adalah sabun yang halal. Bahan-bahan yang lain semua daripada halal. Macam mana kita handle peralatan kita itu pun berdasarkan proses yang halal. Jadi ada yang mementingkan perkara tersebut dan itu adalah peluang kita. Okey. Kalau orang lain tak ada, kita ada perkhidmatan yang ada persijilan halal, kita sudah dapat apa yang orang tak dapat. Added value lah Yes. kepada perkhidmatan kita. Tapi memang ada ya persijilan untuk perkhidmatan, persijilan halal untuk perkhidmatan ni. Memang ada ya, Tak Cik ada, tak ada. Setakat ni dia ada 9. Saya rasa saya nak jawab apa yang puan tadi saya dah dapat. Saya dah ingat balik. Berkaitan dengan cleaning service tadi kan. Setakat ni hanya tertakluk kepada, saya tak ingat lah, dia sama F&B, ingredient, dia ada. logistik, Yes. premis, dan yang lain sikit tu adalah peranti perubatan. Jadi setakat ni tak ada lagi lah. Saya pasti perkara ni adalah di bawah JAKIM. Okey. Mana tahu satu hari dia akan mengambil Saya ingat satu perkara benda ni yang lah. sangat penting jugalah dalam soalan yang diajukan tadi tu. Benda yang membuka minda kita berkaitan dengan keperluan persijilan kepada perkhidmatan. Contohnya yang buat postnatal kan. Kadang-kadang dia ada dia punya jamu-jamu yang digunakan untuk bagi kepada ibu-ibu yang baru bersalin, penggunaan minyak urut dan sebagainya. Mungkin boleh dilihat juga satu keperluan untuk kita meneroka peri pentingnya untuk kita memberi persijilan halal kepada perkhidmatan yang ditawarkan oleh Saya nak syarikat-syarikat. tambah sikit Puan Laila. Industri halal ni sebenarnya dia bukanlah satu industri macam industri yang khusus. Dia adalah industri yang cut across banyak industri. Ya. Maknanya dia sebenarnya adalah dia bukan sekadar industri halal. Dia sebenarnya dia boleh masuk dalam industri makanan, orang kata palm oil, kosmetik, pharmaceutical. Dia cut across banyak industri. Dan industri mana
yang merasakan persediaan halal ni adalah satu nilai yang mana boleh memberikan nilai tambah kepada produk syarikat tersebut, dia akan membuat. Maknanya dia adalah satu nilai nilai terhadap produk tersebut. So ada ni kalau perlu persediaan halal ni rasa macam aku punya produk kosmetik ni perlu halal, then kena apply. Sebab itu akan memberi nilai tambah kepada produk tersebut. Alright. Ni ada satu soalan macam soalan nak marah. Ada ni kan? HDC dah buat promosi terbaik untuk persediaan halal. Cuma badan persediaan halal seperti JAKIM agak slow dalam proses keluarkan persediaan halal. Mohon perhatian kerajaan segera. Boleh komen ke Cik Hafiz? Saya boleh adakah serius bersetuju dengan statement ni ataupun sebenarnya macam mana? Tak juga. Tak juga. Tak juga sebab di bawah orang kata jaminan JAKIM, dia orang boleh memproses dalam masa 30 hari bekerja dokumen lengkap. Maknanya okeylah. 30 hari dokumen lengkap. Maknanya pada saya itu adalah satu jaminan yang baik. In fact sebenarnya kadar kelulusan untuk yang 30 hari ini dalam 90%. Maknanya kadar kelulusan memang tinggi. Tapi di pihak syarikat tu sebelum mohon tu perlu selengkapnya lah. Betul tak Cik Kamarul? Betul. Atau Cik Kamarul nak komen. Cepat ke, lambat ke, macam mana proses JAKIM Dari ni? segi realiti usahawan, saya yang melalui proses permohonan halal dari masa ke semasa, saya tidak menghadapi sebarang masalah dalam permohonan halal. Asalkan kita memenuhi semua kehendak-kehendak yang perlu kita lampirkan di dalam permohonan. Dan mesyuarat untuk kelulusan CJ halal saya rasa dilakukan setiap bulan. Ya, betul. Oleh pihak JAKIM ataupun pejabat agama Islam di negeri-negeri. Berapa lama proses yang Cik Kamarul lalui untuk mendapat persediaan halal buat kali pertama? Kalau boleh kongsikan lah, kalau ingat lagi. Untuk kali pertama, sebenarnya kita mendapat teguran. Apabila kita mendapat teguran, kita memperbaiki dalam masa yang singkatlah. Kita memperbaiki, memenuhi setiap kelemahan yang telah dicatatkan di dalam laporan audit. Jadi kita menaik taraflah apa yang tidak cukup. Sebenarnya proses dia sangat cepat. Dia tidak berlaku kelewatan, melainkan kelewatan tu datang daripada pihak kita sendiri yang tidak memenuhi kehendak ataupun syarat yang ditetapkan oleh pihak halal JAKIM. Kalau kita lengkap dalam masa 30 hari mesyuarat kelulusan, beri kelulusan, insya-Allah kita akan dihubungi untuk mendapat sijil sebagai pemilik persediaan halal. So saya ingat ini adalah kes-kes yang mungkin kes yang berlaku. Tapi sebagai agensi MARA ni juga kita menyediakan kemudahan ataupun geran persediaan halal kepada usahawan. Dan melalui pengalaman saya sendirilah, saya pernah berada di Pejabat MARA Negeri Perak, berurusan direct dengan usahawan, Pejabat MARA Negeri Kedah. Jadi pengalaman saya, rungutan-rungutan ini memang berlaku di kalangan usahawan. Tapi kita taklah menyalahkan pihak-pihak lain. Cumanya mungkinlah pertamanya tadi orang kata apa, pemahaman usahawan itu sendiri tentang proses halal. Dia ingat bila dia submit tu, orang kata apa, next day tu terus auditor boleh datang untuk buat audit proses dan sebagainya. Tapi mungkin pemahaman awal tu perlu diberikan perhatian terlebih dahulu supaya mereka ni memahami end-to-end proses yang sepatutnya dilalui dan bagaimana pihak-pihak yang berkaitan bekerja dalam memenuhi permohonan-permohonan yang dikemukakan oleh para usahawan. Okey, jadi nak kata salah pun mungkin tak. Mungkin ada kes-kes terpencil yang dihadapi oleh usahawan di luar sana. Dan juga melalui pengalaman Cik Kamarul sendiri, proses itu sepatutnya tidak berlaku satu proses yang delay itu sepatutnya tidak berlaku sekiranya daripada awal kita telah memenuhi keperluan-keperluan yang perlu kita sediakan terlebih dahulu dalam proses halal itu sendiri. Mungkin
ada sesetengah masa kalau kawasan lingkungan Pejabat Agama Islam Negeri itu adalah satu kawasan yang sangat besar, Okey. itu akan berlakulah sedikit sebanyak kelewatan untuk audit. Itu macam biasalah pada kita. Tapi bagi tempat saya di Terengganu, semuanya berjalan dengan lancar. Apabila kita membuat permohonan, kita akan diberi tarikh untuk audit, dan selalunya apabila kita sudah memiliki CJ halal, untuk penambahan produk seterusnya menjadi lebih mudah. Okey. Alright, ni ada juga soalan daripada student ni. Saya ingat saya nak raikanlah juga soalan daripada pelajar-pelajar kita ni ya. Berkaitan dengan mereka yang terlibat sebagai eksekutif halal. Jadi bagaimana dia kata, dia soalan ni nak tanya bagaimana peluang yang boleh diberikan oleh pihak HDC dan juga pihak syarikat Hasan Majid untuk mereka ni diberi peluang intern lah di HDC ataupun Hasan Majid, syarikat Hasan Majid. Okay, boleh komen sikit lah, kita bagi orang kata apa, satu laluan yang jelas kepada pelajar-pelajar ni untuk mendapat pendedahan melalui intern di syarikat HDC dan juga syarikat Hasan Majid. Mungkin boleh komen lah. Saya boleh jawab dulu. Okey. Internship di HDC dibuka sepanjang tahun. Okey. Jadi kalau ingin memohon, boleh mohon lah. Mohon di Pada mana HDC. tu? HDC. Di HDC direct ya? direct, Ada yes. ataupun ada email ke apa ke atau macam mana? Tak salah saya recruitment at hdcglobal.com. Recruitment At HDC at Global. global.com. global.com. Okey, mungkin boleh pick up lah dia punya email tersebut. Kalau nak berinternship di HDC lah. Okey, alright. Terima kasih. Cik Kamarul. Seperti di syarikat Hasan Majid Sdn Bhd, kita juga membuka peluang untuk internship. Kebanyakan yang datang dalam sains makanan, halal. Halal memang sentiasa ada permohonan internship. Sekarang pun kita ada 2 orang internship yang memang di bahagian halal. Dan ada juga yang dalam perakaunan. Kerana saya sebenarnya perakaunan memang saya letakkan sebagai teras dalam mentadbir syarikat. Jadi saya memang suka dengan background perakaunan sekiranya saya mengambil staf di dalam pentadbiran. Dan untuk halal, tak lama lagi kita nak pergi kepada GMP. Sebenarnya pelajar-pelajar yang dalam jurusan industri halal memang sangat membantu dalam kita menyediakan sebuah kilang GMP, kerana pengalaman pelajar-pelajar di dalam jurusan halal ini juga terlibat di dalam GMP dan sebagainya. Jadi sekarang kita ada 2 yang sangat membantu pada saya dalam penyediaan GMP untuk kilang terbaru kita di kawasan industri Mara Bukit Kong. Okey. Jangkanya boleh dapat GMP tu bila tu? InsyaAllah audit GMP kita akan berlangsung pada bulan ini juga. Alhamdulillah. Jadi kita jangkakan tidak ada masalah kerana Mara telah menyediakan kita fasiliti yang serba lengkap. Kerana itu kita beralih ke kawasan industri Mara kerana fasiliti yang lengkap dan kita tak perlu banyak belanja untuk menyediakan satu bangunan yang serba lengkap untuk permohonan GMP kita. Jadi insya-Allah tak lama lagi pada packaging Cap Bunga Ros kita akan masukkan logo GMP pula. Yang nak mohon tadi, nak mohon macam mana tu Cik Kamarul? Nak mohon Untuk internship. internship tadi, Ya, boleh email ke capbungaros@gmail.com. Okey. So, harap information ni dapat membantu para pelajar untuk mendapatkan tempat melaksanakan internship. Saya yakin skop yang ada di kedua-dua syarikat ni pasti akan memberikan satu pengalaman lah kepada para pelajar kita. Saya nak bercakap tentang trend satu yang. Sekarang kita tengok mana tempat yang viral, restoran-restoran yang viral, yang sedap, wakyu, tak wakyu dan sebagainya. Kan? Asal ada orang pakai tudung je, kita pun masuk, melolong-lolong masuk kan. Walaupun disediakan Vietnam punya restoran ke, Taiwan ke, Jepun ke, Korea ke, kita dah tak fikir dah. Kita rasa tengok dalam Facebook mana yang viral, mana yang sedap, trendnya masuk je.
tanpa kita memikirkan halal ke. Kan dia tulis kat situ box free ataupun apa-apalah yang kita rasa macam memberi satu keyakinan pada kita, yes kita boleh masuk dan kita boleh menikmati apa juga hidangan yang disediakan. Trend ini satu trend yang merisaukan juga. Dan orang yang memakai tudung yang berada dalam tu juga merisaukan juga kan. Dia menarik juga perhatian kepada pengunjung-pengunjung lain untuk masuk dan makan tanpa was-was. So saya buka kepada mana-mana panel kalau ada yang nak komen soalan general ni. Silakan. Saya komen dululah ya. Memang kalau kita sebagai pengguna pun kita tengok kalau ada restoran baru yang viral, lagi-lagi restoran yang daripada luar negara iaitu restoran Korea, restoran Jepun. Tengok yang pakai tudung, ada orang Melayu ya. Kita nak masuk. So boleh ni. Ada yang pakai tudung ni. Confident terus. Lepas tu ada yang staff dia orang Melayu. Ada yang pakai tudung, kita ada chef dia. So kita pula okey ni. Mesti dia orang dah buat background check. Sebelum tu kita pun masuk. Tapi sebenarnya sebagai pengguna Muslim kita harus cakna lah dengan perkara ini sebab mencari sesuatu yang halal tu kewajipan sebenarnya. Okay. Maknanya kita telah disuruh oleh agama kita untuk mencari makanan yang halal dan juga baik bagi kita. Jadi boleh gunakan app JAKIM tu, verify halal tu. Boleh guna, check dulu ada tak restoran sekian-sekian ada halal tak. Kalau halal kita masuk. Kalau tak halal, kita sama-sama lah push dekat dia punya page ke, mohonlah halal. So kita pun kena promote jugalah. Itu jihad kita lah. Jihad. Ya. Tolong please apply for halal. Please apply for halal. Then saya rasa itu akan membantu kita dari segi consumer lah. Okey. Itu pada pandangan saya tu. Okey. Cik Kamarul ada nak komen ke? Saya Kalau bukan cerita restoran, cerita rempah lah. Rempah macam-macam produk sekarang ni kan. Kalau ada saya yang ambil contoh tak halal ke? Aceh. Okey. Kawasan autonomi yang ada pentadbiran dia sendiri. Walaupun dia dalam Indonesia, dia ada pentadbiran dia sendiri. Jadi Aceh ni dia kuat berpegang kepada prinsip agama itu sendiri. Jadi peluang bagi produk halal daripada Malaysia memasuki pasaran Aceh sangat besar. Kerana apa? Kerana Aceh sekarang sedikit demi sedikit dia sedang mengeluarkan produk yang bukan daripada keluaran Muslim. Okay. Walaupun ada CJ halal tetapi pemiliknya bukan Muslim, semakin dikeluarkan daripada pasaran di Aceh. kawasan Aceh. Jadi kerana itu CJ halal ini bagi orang Islam amat merugikan kalau kita tak ada. Kerana mungkin di Malaysia ini kita tidak merasai sangat kesan macam viral yang kita cerita tadi, nampak pakai tudung kita boleh masuk. Kita tak terlalu mengambil berat soal itu. Kerana itu viral itu berjaya. Ya. Ya kan? Ada sokongan yang kuat daripada Tetapi consumer. kalau bagi di kawasan yang autonomi seperti Aceh yang mengambil kira seberapa mendalam tentang macam mana nak mencari produk yang halal itu, sos dia daripada mana, kita akan dapat peluang. Usahawan Muslim berada Malaysia akan mendapat peluang. Macam produk saya masuk ke Australia, kita menghantar packaging yang daripada Malaysia. Saya tanya, kenapa tak nak saya ubah packaging untuk Australia? Okay. Macam Indonesia, kita ubah packaging ke Indonesia. Bahasa Indonesia, nama produk pun daripada nama Indonesia, cuma logo Cik Bunga Ros. Nama produk Indonesia dipanggil apa? Rempah ni. Kita di Indonesia insya-Allah, mungkin ini Pak Azman ini kali pertama Di-reveal. di review. Bumbu kandar gulai
cap bunga ros. Bumbu kandar gulai cap bunga ros. Oh, okey. Dah Itu- ada bumbu, rempah tu dipanggil bumbu di Indonesia. Dia pakai macam sini rempah gulai dengan rempah masak. Ya. Ah. Walaupun kita tukar nama rempah tu jadi bumbu, bila kita buat bumbu masak sebenarnya, orang Indonesia tak faham ni masak apa. Okey. Kongsi-kongsilah sikit. Kau ada usahawan kita Ni berminat saya masuk kongsikan ke sikit lah. Indonesia. Contoh, Okey. saya rasa CBR Cap Bunga Ros dah masuk Indonesia beberapa tahun. Sebelum kita berjumpa di program SME Corp lah. Jadi lepas tu saya mungkin masa tu pembelian agak terhad Cik Marul Marul pasal macam kita kena faham budaya dekat sana. Jadi kata kita jual barang, dia bukan saja tukar bahasa. Macam sebelum ni rempah kita tukar jadi bumbu. Okey. Tapi pemahaman kita untuk consumer di sana untuk faham produk ni apa. Mana direct message direct melalui message. Maksudnya kita dia tak punya boleh- packaging. Okey. Dia tak boleh macam samar-samar apa semua. Dia tak boleh gitu. Okey. Jadi contohnya bila kita kata okay, Cik Kamarul sebenarnya kena tukar bukan saja bumbu masak tapi bumbu kandar. Kandar tu maksudnya apa? Kandar pasal orang Indonesia dia suka makan nasi kandar sini. Nasi kandar. Jadi kita gunakan kelebihan nasi kandar. Sana tak ada nasi kandar. Kalau ada pun tak sedap lah. Itu satu peluang lah pengusaha nasi kandar jadi masuk kita ke kena Indonesia. faham consumer sana. Jadi kita tengok bumbu kandar, nanti dia tanya pula ini kandar daging sapi atau ayam. Jadi dah bumbu kandar serbaguna. Sapi So boleh, product name ayam tu pun kena boleh. clear. Labeling pasal selain dia cap bunga ros, kalau rempah kita ada Faiza Spices. Warna Okey. jual lah. Besar kan, tu pun macam contoh dia buat labeling keluaran Bumi Putra. Di Indonesia tak ada bangsa Bumi Putra Ya. Orang Jawa 40% dia. Jadi kalau dia letak Bumi Putra, orang sana tak beli pasal dia ingat peribumi Papua. Dia ingat benda tu Itu pun pemahaman. sensitif juga Okey. Bukan. Tapi halal ni membantu kerana saya tak tahu negara lain macam Indonesia ni kesedaran halal ni makin tinggi. Kalau dulu saya dah 17 tahun alhamdulillah. Kalau kita tengok dia pakai tudung kita tahu ini bukan Jakarta ini masih Cirebon ke macam Karan tu kan. Jakarta Jadi tak pakai kesedaran halal tu tudung. makin Cara tinggi. pakai tudung pun berbeza di sana. Sana Okey. kan. Jadi tu perkongsian sedikit lah. Okey. Jadi bukan setakat ini tapi halal banyak membantu lah. Okey, Membantu terima kesedaran kasih. makin tinggi kan. Alright. Dan of course lah nak masuk Tokopedia market sana dia akan minta halal. Okey. Alhamdulillah. Jadi Terima kasih. kerana itu saya memasuki pasaran Indonesia dengan yakin kerana saya memiliki seseorang seperti Pak Azman yang Okey. boleh saya percayai Untuk dengan- guide ya. untuk Guide apa the Cap do and the Bunga Ros. don'ts lah untuk Ya. masuk ke pasaran Indonesia 17 tu. tahun dengan berkhidmat dengan pelbagai company multinasional. Jadi pengalaman daripada Pak Azman sendiri, kita tidak boleh mendabik dada mengatakan kita tahu serba-serbi. Kita redah semua pasaran tanpa pengetahuan, tanpa bantuan daripada sahabat. Kerana ramai yang kecewa apabila tidak melakukan persediaan yang terperinci untuk memasuki pasaran antara China, Indonesia yang memerlukan kita betul-betul memilih partner yang betul untuk membantu pemasaran di negara Indonesia. tersebut. Ya. Alhamdulillah. Jadi Cap Bunga Ros telah pun berada di pasaran global. Berapa negara, Cik Kamarul? Setakat ini dua. Dua negara. Di Australia dan Indonesia. Dan Indonesia. Jadi berapa persen daripada jualan global itu memberi orang kata dari segi keseluruhan jualan syarikat? Untuk Australia, kita sudah sebenarnya kita baru bertukar importer. Dan melalui importer yang baru, kita sudah membuat 3 shipment. Okey. Dan untuk Indonesia, seperti mana yang kita sedang lakukan sekarang, kita tidak lagi akan memasarkan dengan pembungkusan yang sama seperti di Malaysia. Kita sedang memperbaharui pembungkusan di Indonesia, desain dibuat di Indonesia, nama produk diaspirasikan oleh importer daripada Indonesia, pemasaran dibuat oleh mereka dan mereka membeli secara putus. Maksudnya apabila kita ekspor ke Indonesia,
dia dibeli secara tunai. Okey, bukan Itu consignment lah. yang paling penting Ya. bagi sesuatu produk untuk diekspor, kita memerlukan pembelian putus. Jangan consignment. Okey, Dan Alhamdulillah. pembelian putus itu selalunya hanya terhenti setakat pelabuhan saja. FOB saja. Okey. Jangan tunggu sampai produk itu dah Dijual sampai di dan sana sebagainya. baru nak terima payment. Itu akan membawa kita ke arah masalah yang besar. Okey, itu tips lah tu ya untuk beroperasi di luar Ya. negara perlu ada satu pemahaman dan juga deals yang jelas lah Deals untuk tu kita. sangat penting. Yes. Ya, kerana Alright. itu menentukan jatuh bangun kita dalam ekspor. Alhamdulillah. Okey, ada satu lagi soalan ya, dia bercakap tentang kelestarian persediaan halal itulah. Selepas pada satu tempoh persediaan halal tu akan perlu diperbarui, dan kat sini dia tanya macam ni. Bagaimana cara memastikan staf sentiasa ikut SOP dari segi proses dan prosedur supaya tidak berlaku pelanggaran syarat JAKIM yang sehingga menyebabkan penarikan semula persediaan halal ataupun kegagalan memperbaharui persediaan halal. Staf ni satu bab juga kan untuk memastikan compliance tu. Berdasarkan pengalaman Cik Kamarul sendiri. Baik, SOP itu sangat penting dan SOP itu sebenarnya saya belajar dalam kursus daripada Mara. Alhamdulillah, marah lagi. Mara Okey. lagi. Sebab tu saya kata Mara menyediakan semua peringkat yang diperlukan oleh sesuatu perniagaan untuk menjadi sebuah syarikat yang berjaya. SOP diajar macam mana kita nak menjalankan SOP, corporate governance dan sebagainya. Okay. SOP perlu dibuat secara jelas. Di dalam macam kilang, seperti kita ada kilang, SOP itu mesti jelas, ada yang menyelia SOP tersebut dan sentiasa diperingatkan. Dan saya selalu memperingatkan semua staf di kilang Cap Bengerus untuk menjadi mata. Saya melatih mereka supaya mata mereka itu menjadi mata seorang auditor. Apa yang tidak betul pada mata staf saya, sebenarnya itulah yang auditor cari. Semasa Dia kena jadi mata lalat lah ni. Ya. Cari yang salah semasa je kan. audit, apa yang auditor cari, kesilapan atau kelemahan, itu yang saya ajar kepada staf untuk menjadi mata seperti seorang auditor. Jadi apabila dia melihat, salah seorang daripada mereka melihat, dan kita ada ramai. Kita ada sekarang ada hampir 40 orang yang boleh menjadi mata kepada kita untuk melihat sebenarnya sebarang kekurangan, sebarang pelanggaran SOP dan sebagainya. Jadi apabila pekerja kita tu sedia terlatih dengan cara tersebut, saya tidak menghadapi sebarang masalah dalam mengendalikan. Dan sekarang kita ada 2 kilang. Di Kuala Terengganu, kilang asal Cap Bengerus di Kuala Terengganu, dan kemudian ni kita menambah satu lagi. Kita ada 3 premis di Kim Bukit Ko, Marang. Terima kasih juga kepada Mara. Kita ada 3 premis yang Mara sediakan, berikan kita peluang untuk duduk di Kim Bukit Ko. Jadi hasil daripada kerjasama yang diberikan itulah mampu melengkapkan satu pusingan pengeluaran bagi kilang Cap Bengerus. Kalau satu saja memang tak cukup. Kita kena keluar, cari satu kawasan, kena bangunkan satu kilang yang lebih besar. Tapi bantuan ataupun kerjasama daripada Mara memberikan kita 3 premis di Kim Bukit Ko Marang telah melengkapkan. Sebenarnya tak cukup lagi. Tapi tak apalah, kita berkongsi dengan usahawan yang lain. 3 premis itu melengkapkan circle production kita. Sebenarnya.
Kalau tak dapat 3 tu memang akan Pincang jugalah pincang dari juga. segi production. Okey, maksudnya sekarang ni kita boleh melihat perkembangan syarikat Hassan Majid yang mana daripada 1 kilang, kemudian sekarang ada 2 kilang yang kita tawarkan 3 lot kepada syarikat Hassan Majid. Masih tak cukup dan sebenarnya perlu ada satu perancangan jangka masa panjang untuk melihat keperluan 1 kilang yang lebih besar, mungkin membina kilang yang lebih besar mengikut keperluan kapasiti pengeluaran, especially bila dah ada proses ataupun ekspor ke luar negara sebagai pemain industri global. Okey, alhamdulillah saya rasa satu perkongsian yang sangat bagus daripada kedua-dua panel setakat ini. Last round, kalau ada soalan daripada audience. Adakah soalan daripada audience? Tak ada. Cuma kalau ada ada di tambah. kalangan ini yang usahawan kan. Ya, ada yang usahawan, ada yang Dan pelajar. mungkin ada yang belum ada persijilan halal. Saya nak berkongsi sedikit dan mungkin ada feedback daripada usahawan yang di depan saya. Tentang masalah sebenar untuk memohon sijil halal itu sendiri. Kerana saya juga melalui proses yang sama. Dan saya nak tahu juga sebenarnya adakah saudara-saudari mempunyai masalah yang sama seperti saya yang tersekat permohonan sijil halalnya kerana mungkin kekurangan modal ataupun kurang pembiayaan untuk mendapatkan sijil halal. Mungkin ada di kalangan yang boleh berkongsi sebenarnya apa masalah yang dihadapi. Adakah usahawan yang nak berkongsi? Tak ada yang nak kongsi. Belum bersedia lagi, belum menceburi lagi. Lebih kepada kita punya pendedahan awal lah ni Cik Kamarul. Mungkin Cik Kamarul boleh share lah pengalaman tersebut. Pesan saya kepada semua yang ada di sini ataupun di platform online, jangan menangguhkan niat ataupun permohonan sijil halal saudara-saudara. Jika adik-adik pelajar yang baru menghabiskan pengajian berminat untuk memasuki bidang keusahawanan, jangan tangguhkan pendaftaran perniagaan. Kerana mendaftar awal itu penting untuk menyiapkan kita. Kita ada masa 2 tahun hingga 3 tahun sebagai sebuah syarikat pemula sebelum diiktiraf sebagai sebuah syarikat yang layak untuk diaudit. Okey. Menjadi tempoh percubaan lah ni. tempoh percubaan. Kita ada 2 tahun hingga 3 tahun untuk kita bersedia menyiapkan sebuah syarikat yang lengkap, ada sistem filingnya, ada semua rekod, semua perkara yang diperlukan oleh sebuah syarikat untuk melepasi sesi audit ya. Untuk mendapat geran sememangnya akan kita melalui satu proses audit daripada agensi. Kalau kita tak bersedia daripada awal, kita memulakan 2 tahun itu tanpa membuat sebarang persediaan untuk audit, kita dah melepaskan peluang. Kerana itu maksud saya daftar awal dan mulakan persediaan untuk audit. Sebab tahun pertama kita memulakan perniagaan, mungkin kita tidak lagi bersedia untuk diaudit. Okey. Jadi tahun kedua kita sudah semakin faham, semakin matang dalam mengendalikan perniagaan. InsyaAllah sekiranya ada peluang untuk audit, kita dah bersedia dengan segala perkara yang akan diminta untuk proses audit itu. InsyaAllah kita akan dapat menjalankan perniagaan kita dengan bantuan agensi dengan lancar. Dan bantuan itu tidak terhenti kepada satu, dia akan bersambung dari satu tahap ke satu tahap sehingga kita menjadi sebuah syarikat yang serba lengkap, yang berjaya dan bukan hanya satu agensi. MARA adalah salah satu, ada banyak lagi agensi kerajaan
yang boleh membantu perniagaan kita menjadi lebih besar. Okey. Syarat dia satu, memulakan perniagaan paling awal. Habis belajar, terus. Kalau ada niat lah. Kalau ada niat nak jadi seorang usahawan, jangan tangguh untuk mendaftar perniagaan. Langkah lah. Kalau tak ada modal untuk membuka kilang, OEM dulu. Kita terus jadi usahawan. Kita jangan menangguhkan kerana kita tak ada duit nak buka kilang. Kita akan menangguhkan peluang-peluang yang ada di depan mata. Jadi kalau adik-adik pelajar, habis belajar memang niat nak jadi usahawan, kosmetik ke, tudung ke, semua ada tersedia. Kilang-kilang yang buat OEM. Terus buat OEM, persijilan mereka dah lengkap, kita dah ada produk dengan jenama kita, terus jadi usahawan, lengkapkan segala keperluan syarikat kita, filing semua jaga dengan sebaiknya. Lepas 2 tahun, kita pergi ke agensi, bawa kad perniagaan kita. Jangan sembunyi kad kita jangan sembunyi. Pergi agensi, wajib bagi kad perniagaan kita. Kadang orang takut ataupun segan nak bagi kad perniagaan. Marah atau semua agensi takkan tahu kita berniaga kalau kita sembunyi kad kita. Malu nak bagi. Kita kena ke depan. Menjadi usahawan, kita kena ke depan. Kad perniagaan kita wajib ada di semua agensi seluruh Malaysia ni. Jadi, mulakan jadi usahawan, cukup 2 tahun, pergi ke agensi, mohon apa-apa saja bantuan, kita sudah bersedia dengan filing dan sebagainya untuk audit. InsyaAllah, bermula daripada 2 tahun ke depan itu, kita sudah bersedia untuk agensi bantu dari satu tahap ke satu tahap. Dia mungkin ada nombor, tahap 1, tahap 2. Macam saya kalau sekarang pergi ke agensi, dia panggil tahap 6. Tahap yang teratas. Alhamdulillah. Kan? Jadi, begitulah juga kepada semua. Jadikan pengalaman yang kita kongsikan hari ini sebagai panduan. Ia merupakan satu shortcut. Saya bagi tahu satu jalan pintas untuk menjadi seorang usahawan. Mulakan 2 tahun pertama dengan persediaan yang rapi untuk menjadi seorang usahawan. Bermula tahun kedua, kita akan mula berdamping dengan agensi. Kita dah ada serba lengkap. Agensi akan bantu kita ke tahap 1 hingga tahap 6. Dan pada ketika itu, kita akan seronoklah dengan profession yang kita pilih menjadi seorang usahawan. Ya. Alhamdulillah. Saya kira itu kata-kata nasihat, kata-kata orang kata apa, penutup lah daripada Cik Kamarul. Okay, saya boleh bagi seminit 2 kepada Cik Hafiz untuk wrap up kita punya sesi dan mungkin ada juga pesanan-pesanan kepada usahawan-usahawan di luar sana. Silakan. Okey, terima kasih Puan Laila. Saya hanya nak menyarankan tuan-tuan dan puan-puan sekiranya belum lagi memiliki persediaan halal, ambillah persediaan halal kerana selepas persediaan halal tu ada banyak lagi peluang-peluang yang boleh kita grab. Kerana dengan persediaan halal tu ada lagi bantuan-bantuan dan peluang-peluang lain dari segi untuk ke pasaran tempatan ataupun kepada pasaran luar. Berkaitan dengan trend dan juga saya rasa berkaitan dengan inovasi, saya nak wrap up. Inovasi ini sangat penting. Ia penting kerana apa? Setiap hari produk makin berkembang. Kita boleh tengok banyak produk-produk baru dikeluarkan di pasaran. Tak semestinya dari segi packaging baru, produk baru. Jadi kita sebagai pemilik syarikat wajib buat inovasi terhadap produk kita supaya kita kekal sentiasa berada dalam persaingan yang baik dengan kita punya kompetitor. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Cik Kamarul dan juga Cik Hafiz. Mungkin- Alhamdulillah. Mungkin sedikit. Okey. Tak puas lagi Cik Kamarul. Banyak lagi nak kongsi, silakan. Yalah, memanglah kita dalam program macam ni, inilah untuk Peluangnya, kita perkenalkan produk kita okey. kan. Jadi saya menyerulah kepada semua yang ada di majlis ini dan juga di
luar platform untuk terus menyokong produk keluaran Cap Bunga Ros yang sudah bertahan lebih 50 tahun di dalam pasaran. Jadi saya harap akan mendapat sokongan padu daripada seluruh rakyat Malaysia kerana kita juga sekarang dalam usaha secara bersungguh-sungguh meluaskan pasaran kita ke seluruh Malaysia. Kita sudah ada di beberapa pasar raya dan insyaAllah dengan sokongan daripada semua, kita ada booth di bawah. Ya. Mungkin boleh melawat booth kita dan untuk hadirin yang ada pada hari ini, turun ke bawah, sebut aja Blessed Talk. InsyaAllah saya ada sediakan cedera hati percuma untuk semua. Dan untuk makluman juga, hari ini YB Timbalan Menteri akan melancarkan satu produk baru di bawah jenama Cap Bunga Ros, rempah Cap Bunga Ros. Rempah apa Cik Kamarul? Cap Bunga Ros, rempah paste. Paste. Ya. Masak Paste gulai. Paste gulai Cap Bunga Ros pada hari ini. Ini adalah produk terbaru. Boleh dapatkan di booth yang berada di Busana Mara. Okey, sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh kepada kedua-dua panel kita yang telah pun berkongsi pengalaman mereka. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Hafiz dan juga Cik Kamarul di atas perkongsian yang hebat, dan saya mengharapkan semoga sesi ini akan menjadi satu pemangkin kepada usahawan di luar sana untuk memulakan langkah bagi mendapatkan persijilan halal. Terokailah industri halal yang sangat berpotensi tinggi ini, dan kepada para pelajar yang berada di dalam bidang-bidang pengajian yang berkaitan, jadikanlah kerjaya sebagai seorang usahawan ini menjadi satu kerjaya pilihan di masa akan datang. Dengan itu saya tutup sesi kita dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo seluruh anak per-TV bangunkan